Okay gang, kali ni aku nak share kat korang cara nak tukar Profender X Series Plus punya spring Ini yang model barunya. Okay, first kali korang kena ada spanner 22 dengan 24. Okay, korang kena masukkan 24 masuk kat bawah, 22 masuk yang dekat atas. Korang pusingkan macam ni lah untuk longgarkan dia. Ini aku dah longgarkan tadi dah, so kerja dia lagi senang lah. Okay, lepas dah longgarkan kau pusing sampai dia tercabut benda ni. Lepas tu kau ambil satu Allen key kecil untuk buka rebound punya adjuster ni lah, knob untuk rebound. Okay, ni dah longgar. Korang tarik je keluar. Nak buka spring ni untuk plus, korang kena ada dia punya special tool lah. Tak ada special tool pun boleh, tapi confirm sini mesti calar habisnya, mesti calar teruk. Bila korang dah ada special tool, risiko nak calar tu susah nak ada lah. Macam ni aku ambil yang biasa punya special tool lah. Okay, first kali kau masukkan sini, lock dia. Lock, lepas tu pusing je. Pusing, kita nak compress spring ni lah untuk nak tarik dia keluar. Okay, ni dia takkan calar lah, spring takkan calar. Nampak macam dekat tapi sebenarnya jauh, dia tak kena pun. Pusing je, pusing. Jadi compress sikit spring ni. Ambil satu long nose. Kat sini ada satu clip Clip ni korang nak kena keluarkan clip ni. Keluarkan je. Dia tak susah sebenarnya, tapi kena jagalah. Kalau tak habis kau punya body ni mesti calar teruk punya. Silap sikit dia akan calar teruk. Okay, macam tu je. Ni pusing. Dulu aku pernah buat video ni, tapi aku time tu aku main ni, aku nak menganjing ada satu member tu. Dia tanya macam mana nak buka. Okay, ni dah buka. Dah buka, press dia sikit, settle. Macam tu je cara dia. Okay, ini customer ni dah request kat aku, dia nak tukar semua aksesoris untuk Profender X Series Plus. Compression, rebound, preload, semua dia nak tukar. Yang macam ni yang standard ni, yang belah sini dah siap. Ini yang dah siap, color purple. Okay, 1, 2, 3, 4. Compression, preload, rebound dengan lock nut. 1, 2, 3, 4 ni tukar semua complete set dari Profender punya barang lah, color purple. Okay, korang kalau ada nak buat service fork Profender, Scootigan ataupun tukar X-Over Profender X Series Plus, korang boleh Roger CMC Garage. Ciao.